saya dapat soalan begini, dia bilang, betul kah emas ini tiada susut nilai? Oke, soalan yang sangat bagus. Sebenarnya semua emas ini, semua barang-barang yang kita beli ini ada dia punya susut nilai. Sebagai contoh, kalau kita beli kereta pagi ini, kita jual petang pun ada susut nilai dia lah. Oke, kalau emas ini pun semua ada memang ada susut nilai. Tipu kalau dia cakap tidak ada susut nilai lah atau spread. Ini kita panggil dia spread value. So emas ni kalau tuan-tuan dan puan-puan beli hari ini, contoh tuan-tuan dan puan-puan beli emas hari ini kan. Oke, contoh kita tuan-tuan dan puan-puan beli harga 1 kilo ni, contoh beli 1 kilo ni harga 300.009 ringgit kan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jual balik, tuan-tuan akan dapat mungkin sekitar 290.000 ringgit. Itu kalau tuan-tuan dan puan-puan beli pagi ni, lepas tu petang nanti jual balik dengan public gold, itu amount yang kita akan dapat. Oke, kenapa barang yang kita beli ini ada spread dia? Untuk emas ni dia ada spread dia supaya peniaga akan dapat keuntungan. Sebagai contoh, kita beli emas di kedai emas kan, kedai dia akan bagi tahu berapa kita punya emas itu berapa kita dapat, supaya kedai itu dapat untung juga. Mana-mana yang kita buat ni memang peniaga tu akan letak spread tu supaya kita ada keuntungan. Macam itulah. So emas ni pun macam tu. Emas ni ada spread dia. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan mau menjana keuntungan dengan emas ni, kena tunggu dulu limpas itu dia punya spread value tu. Orang bilang barulah kita nampak kita punya keuntungan. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan beli 1 kilo emas ni, tunggu selama 3 tahun, 4 tahun, macam tu barulah kita nampak kita punya keuntungan dengan emas ni. Jadi kita tidak rugi lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan beli hari ini, petang besok jual, ataupun beli hari ini, petang nanti terus jual, memang kita akan rugi sebab adanya susutnya lah itu. Dia lebih senang dipanggil sebagai spread value lah, macam tu. Oke?